Saya Cantik, anak perempuan Pading, berumur 54 tahun dari Kampung Terbak. Saya amat menghargai usaha kerajaan hari ini, Kerajaan Madani, dalam menyalurkan bantuan sara kepada golongan yang memerlukan seperti kami. Bantuan ini nyata boleh meringankan beban usaha kewangan keluarga dalam menguruskan pembelian barangan-barangan dapur, barang keperluan harian dan pelbagainya. Saya dah mengharapkan Kerajaan Madani ini dapat meneruskan program bantuan macam ni dan berkekalan ke musim hadapan. Sekali lagi saya mengucapkan ucapan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Madani. Saya ni adalah salah seorang penerima sara. Jadi saya ingin berterima kasih kepada PMX dan Kerajaan Malaysia kerana sara ini boleh mengurangkan beban terhadap rakyat Malaysia. Seperti mana saya menerima sara, saya dapat membeli barang-barangan keperluan asas seperti ayam, telur, beras dan lain-lain lagi lah. Dan saya ucapkan terima kasih PMX sekali lagi dan berbanyak terima kasih kepada Kerajaan Malaysia. Saya nama luar dari Kelantan nak ucap terima kasih pada Kerajaan Malaysia lah deh. Bawa banyak bui sumbangan SDA apa mai kasih Budi 95 ni itu banyaklah meringankan beban-beban hak kita rakyat-rakyat semua ni. Terima kasih banyak-banyaklah Kerajaan Madani kita.